Memang wujud. Dia ada alam dia. Saya pernah jumpa. Ada masalah sekolah, satu sekolah saya pergi. Saya ingat sekolah ni, saya tak bercerita ke sekolah mana lah. Orang dah pun bubat lah. Banyak istirahat berlaku. Budak-budak ni istirahat. Saya pergi, saya tak bubat. Saya pergi, saya jumpa. Saya tengok kat dalam sekolah. Saya tanya, kenapa benda ni berlaku Tu saya nampak ramai orang. Tapi yang ramai ni orang gaib lah. Saya nampak ramai orang gaib. Tu saya cakap saya nak jumpa dengan siapa yang saya boleh cakap. Dia tanya, siapa engkau? Saya cakap saya mewakili anak-anak yang dalam sekolah lah. Saya nak jumpa kenapa, apa masalah sebenarnya. Saya nak berbincang. Datang, dia buka, nampak guru dia datang. Dia kata, cuba kau fikir. Di kawasan aku, dia buat longkang. Bersih ke longkang tu, dia cakap. Dia tanya, bersih ke longkang tu? Saya tanya ketua sekolah tu, ada longkang ke dekat mana? Dia kata, ada dekat Padang. Baru buat longkang kat Padang. Lupa Padang tu kampung dia orang. Tu cakap, dia kata, bagi tahu pengetua, stop projek tu. Dia cakap. Kami tak mau longkang dialihkan ke kampung kami. Dia cakap. Itu je dia minta. Pengetua cakap, ya, saya akan stopkan. Stop, terus semua budak semua okey. Sampai hari ni, alhamdulillah. Tak ada gangguan dah. Pahang kira. Stop sampai ni senyap, tak ada apa lah. Dia benda-benda macam ni boleh berbincang. Tapi diorang nak berbincang dengan kita, tapi tak ada orang yang boleh berbincang dengan dia. Jadi benda-benda ni berlaku, jadi tengok kadang-kadang perempuan ni cuba melawan, buat apa semua. Melawan bagi saya, diorang lagi ramai pada kita. Tak boleh. Kalau kita pergi, kita kena buka. Kena buka tempat tu tengok. Kalau terbuka sentiasa, saya pun tak betul ni. Kan nampak orang lalu lalang kan, kita buat kereta pun, nampak orang melintas kan. Tak boleh. Jadi kita nampak macam kita pergi tempat, tengok kadang-kadang saya berubat lah. Orang yang datang saya tengok apa jenis penyakit dia ada, apa ada kat dia. Jadi saya tengok apa ada kat dia. Kalau kata benda-benda gaib, jadi saya tengok lah. Ada benda yang boleh berbincang, ada benda yang tak boleh berbincang. Tak boleh bincang, itu cara kita lah. Saya tak dapat nak beza dengan orang lah. Pasal kita jumpa orang dalam keadaan macam kita. Saya nak cakap dia jin pun, saya tak cakap dia jin. Pasal benda ni pun, bagi saya jumpa macam-macam kita jumpa kita. Kita bawa macam kita, itu je. Saya tak nampak macam kata dia jin ke apa. Tapi dalam Quran mengatakan orang ni dalam golongan jin kan. Jadi saya tak nampak benda tu berlaku lah. Nampak. Macam kita, saya jumpa setiap kali saya jumpa, orang tak ada tunjukkan muka-muka beza lah. Macam kita. Dekat dia boleh ambil anak kita, dia boleh jaga anak kita besar dekat dia pun dengan cara betul, tak ada apa masalah. Biasa saya nampak gambar color-color yang dia pakai, biasa putih, biasalah. Kalau macam kata anak perempuan ni, biasa color-color dia yang tak terang sangat lah. Kalau anak perempuan dia pakai macam baju pink pink dia bukan pink, pink. Jenis yang macam keputihan sikit. Boleh nampak lah, color-color yang segar lah orang cakap. Tak ada macam kata betul-betul terang merah, tak ada. Tapi baju perempuan je orang lain lah, macam baju gaun, banyak kan gaun-gaun je jenis yang macam jubah tu. Yang macam kampung kerja kampung. Yang macam bandar ni bandar. Macam mana kita? Sama je. Macam mana kita macam tu je orang kat sana. Dalam alam kita pun banyak orang jarang. Kita yang tak perasan. Saya pernah jumpa dekat masjid-masjid saya semayang, saya tengok je. Pernah duduk sebelah saya. Lepas semayang, habis saya duduk semayang, habis doa, saya tengok dia tak ada lah. Bila dia keluar, orang ramai ni, dia keluar ke mana? Saya tengok, dah hilang. Tadi dia, benda tu berlaku dekat masjid Kampung Batu. Dekat Batu Kek. Kampung Batu tu. Saya rasa ni lain. Pasal aura saya dengan orang saya rasa dia lain. Saya diam je. Habis semayang lepas doa apa semua kita amin saya tengok dia dah hilang lah. Saya tengok dia keluar ke mana. Pasal orang ramai lagi ni. Diorang ni apa macam ada satu kita panggil madrasah kita sini diorang macam tu anak-anak datang mengaji apa semua. Jadi yang guru ni yang saya jumpa ni memang dia ni guru mengaji ketua kampung semua, penghulu dia lah. Dia orang ramai datang kat dia apa semua. Tu kadang-kadang saya nak jumpa, kadang-kadang waktu dia sibuk tu saya tak dapat jumpa lah. Kita bagi salam 3 kali dia tak saut tu maknanya dia ada kerja lah. Tiba-tiba orang kita tengah buat kereta, tiba-tiba dia saut tu sampai kat telinga saya. Kadang-kadang saya berhenti kejap, duduk sekejap tengok, jumpa dia balik lah. Dia tanya ada apa masalah, ada apa nak jumpa dia, kenapa. Tak ada, saya duduk alam saya, kita duduk alam kita. Saya boleh jumpa dia macam kata saya nampak bayangan tu datang. Dia datang jumpa saya, tengok apa semua. Bila saya nak pergi, saya boleh pergi dah. Itu saya pergi besok subuh lah. Subuh pagi saya duduk, saya tutup mata, saya tak tahu apa yang berlaku itu, saya kat sana lah. Lepas tu saya sedar balik, rasa penat lah. Kadang-kadang kita duduk, saya tak tahu berapa lama kita jumpa tadi kan. Tapi kita tengok masa kita sekejap lah. Masa kita kat sana tu, kita dah pergi jauh dah. Yang kat sini sekejap.